Adik! Akhirnya! Adik! Gading! Alhamdulillah. Dah jumpa Gading. Menariknya sejak bila kat sini menarik macam ni? Mana? Ni. Apa ni? Ni apa benda? Nah. Oh, candy grapes tak nak kat mana-mana. Oh, candy tu. Ni pun ada lah gula-gula candy tu. Apa? Yang viral tu. Macam tenggulu. Tanggulu tu. Kunafa air buat apa nak ada? Dia beli siapa je? Nak memang. Tiramisu plastik pun ada. Mantapnya. Mahal tak tu? Ni pun. Ni durian crepe. Tu donat. Itulah tu. Tu apa benda? Ambil lah. Ambil durian crepe. Tu kek apa tu? Kek apa Tom and Jerry. Keras no. Taklah dia luar tu coklat putih rasanya. Lama ni kita orang cari tau aiskrim. Sini nampak. Mango merata cari. Ni strawberry. Kat sana pun ada anggur. Mana peach tadi? This one peach. Tapi kita orang tak belilah. Barber. Di satu kantin. Weh, ada ni. Ada rendang nyet kat sini. Air bubble, kek, deng-deng, kek tiramisu. This one dari The Cake and Co. Je mak kos tak buat kat tokong. Ini kek batik, Boleh makan kek tak ni? buah. Kenapa pula tak boleh makan? Lawa pun Kek pisang dengan brownies. Brownies ni sangat menarik. Ni macam mana nak ambil? Pakai sate. Sate ayam. Lepas tu kita ada udang panggang. Kita nak panggang udang. Jotong. Ini dengan kuali-kualinya di luar. Tilapia itu. Cakap. Ya. Kembar saya. Ini kembar saya yang bakar. Mana dah? Gigih. Wih, hangur fail. Hangus-hangus sedap. Yes, kita orang bakar tengah-tengah hari buta. Ikan tilapia. Tapi Tengok tu. Ada handphone sesat di situ. Hai. Kau masih rekod video kat situ? Tak kena panas. Yeay. Ya. apa dulu? Daging ayam. Ayam dulu. Ayam. Dia dah oren dah. Dia terbakar sendiri. Juicy kakak kata. Kakak makan kek. Ira tak rasa lagi kat batik dia sedap ke? Macam rasa macam ada cheese. Kena ayam. Kena ayam. Awak dah. Ibu tu kan ayam naik tu. Itulah. Ya. Gitu. Sam. Lagi maun. Kena gam lah pasti. Tak payah gam tu. Panas. Guna je plastik merah ke biru ke. Nanti raya nak guna ramai nak tolong kipas kan kipas tak ada. Cik Cotong. Tengah tu dah siap ke buah? Dah kecup mecup dah tu ah. Dah pendek dah sotongnya. Ada lah. Tak tahu sotong ni nak masak. Kepala sotong.
cucuk dah. Ya je. Ya bang. Kita cakap. Nak cantik ke? Atau nak fish ke? Nak cantik ke? Nak contong ke? Nak udang? Atau nak apa? Mana? Dia tak ada busak subuh. Ni budak tak nak pergi solat Jumaat ni. Tak nak pergi solat Jumaat tu. Ping ping. Pink ke Oyen? Oyen. Dia tak macam ayam. Tinggal pun, kulit dia tu. sikit. Dapat bilik jap guys. Panas di luar bahang. Tadi tengah bakar kepala sotong. Once kepala sotong tu siap, kita dah boleh prepare untuk lunch. Sekarang ni kaum-kaum Hawa tengah conquer rumah. Sebab kaum-kaum Adam pergi solat Jumaat. So once diorang balik, nanti kita akan lunch together. Hari ni menu lunch kita adalah grill. Kenapa kita orang buat bakar-bakar waktu tengah hari? Sebab semalam adik tak balik lagi daripada U. Adik baru sampai rumah pagi tadi. Tapi maghrib ni, lepas maghrib nanti kakak dengan abang Luffy nak balik Selangor dah. So this is the only time yang kita orang boleh spend time sama-sama. Family kita orang bila ramai-ramai balik berkumpul macam ni, kita orang makan sedap-sedap sikit lah. Makan mewah-mewah. Tak adalah mewah. Menu masakan dia tu lain. Dah macam raya dah. Ada sate, ada ketupat nasi empit tu. Ada kuah kacang. Semalam ibu buat rendang ayam. Dia macam raya lah. Sebab seronok bila semua ada. Bila complete semua ada. Macam tu. Tapi timing tak sama lah. Macam sekejap-sekejap je. Tapi okey lah kan. Kita tunggu diorang balik solat Jumaat. Okay? Iya. Dengan bawang dia tau. Dia baru. It's juicy-nya sotong ni. Yalah, ada air dia tadi. Jap. Helak kering. Mana? Makan. Tu dah ada suara. Tak kuat. Cepat lagi. Tak dah. Balik hujan tak. Kalau macam ni, dalam tu seluruh takut ada lubang yang dalam. Highway tu kan, kalau Najah lalu hari ni, malam tu dia korek Najah tak tahu, esok paginya tak tahu. Takut kaya bengkak. Tu pun ibu takkan nampak yang tu belopak ke apa, tak nampak. Dia korek, dia tinggal. Movie tu. Seluar. Seluar pada je. Aji benda pendek ke? Para ex normal. Bapak Ekal. Wow. Banyaknya. Buang semua buang.
Ish. Hazana alam. Dah kosong. Ini ada apa? Tak tahu nak isi apa dah. Bawah ni pun kosong. Banyaknya sampah. Mana? Beg tu ambil tak? Letak makeup ke? Kakak punya Kakak punya makeup pun banyak. Skincare pun tak muat. Itulah tu kakak ni. botol kecil-kecil tu boleh lah. Wait a minute. Who are you? Tengok. Kakak. Ish. Kakak letaklah barang makeup kakak, skincare kakak dalam travel pack. Kakak kalau pergi kerja beg besar pun kakak bawa. Ish, tak mahu. Ni mana punya? Pokok. Yang tu ni Akmal bagi. Yeah. Handmade with love. Dia buat sendiri ke? Tak ah. Tak makna dia buat. Ni untuk cuci makeup. Yang mana? MMP. Is it? MMP dah habis dah. Sebab dia apa? Makan lain tu. Hoi. Tak tahu. Hai guys. Sekarang dah pukul 7.52. As I said, lepas maghrib kakak dengan Abang Lutfi nak balik Selangor dah. Ni barang-barang kakak. Oh, ini bukanlah. Ini. Oh, ada luggage dia lagi. Tengah tengok Blood Brothers. Cik. Dia sangat bahagia. Ayolah. Kakak dah nak balik. Abang Lupi pun dah nak balik. Dengar ikutnya. Janji sebulan sekali. Nak makan. Atam, jom nak makan tak? Ikan bakar. Nak? Jom. Jom. Makan kat luar, jom. Dia tak nak keluar, guys. Dia dah tahu dah kita orang punya trik. Jom. Mana? Jom. Sini. Kita pergi dapur. Kita pergi sardin dah. Okay. Come. Sini. Okay, good boy. Dia punya letak tu yang best tu. Yelah, dia bukan Cina mati lah. Dia macam ada perayaan tokong dia. Tokongnya di situ, guys. Berasak-rasak lah. Kampung Cina biasalah. Lampu kubur. Yang kat kubur tu, lampu tu. Cik. Tak nampak lah tokong sana. Tak nampak tokong tu. Kilat di mana tu? KL? Muar. Atta nak pergi mana? Sana tak? Dia tak berani nak keluar gate. Ya ke? Nanti dia kena kejar dengan kucing wak. Dalam game orang bantai tengah berak. Latihan. Pergi berak. Nak pergi mana? Pergi je. Orang tengok dia sampai situ je. Dia tak akan keluar daripada pagar. Ish. Ni Mumal ni. Ini ni budak gede ni. Ni budak Manja dengan adik. Masuk.
Alah, dah lah. Bye, Kading. Bye, bye. Bye, bye. Jangan makan yang tak berhasiat. Ayah makan podong-podong. Saya ada frozen. Cakap bye-bye dekat Tata macam. Tak baik. Dadak cakap bye-bye kat macam. Ih, kakak ni. Ih. Tu yang sama ke ni? Kakak pun esok kerja eh? Haji Mun buat apa? Oh lari, Atam lari. Dia kejar cicak ke? Dapat ke Atam? Haji Bun. Oh gelap. Tak nampak Kat sini. Ah. Hehehe. Punya lobang-lobang. Tahu? Makan. Kalau untuk kesihatan ni. Dia takut tau duduk luar lama-lama. Nanti dia kena tinggal. Bye bye. Bye bye. Atam. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wah, mendung tu. Gelap kat sana. Adik nak bagi jeram dengan kawan-kawan dia. Semua nak pergi jeram. Oh, kat sini. Yang ni tak ada dalam Maisara ke? Tak ada. Oh, Tak ada. misi menghabiskan mai kasih guys. Telur dalam Maisara ada kan? Boleh. Boleh? Tapi dah kena bayar 70 sen. Dah terlebih. Misi menghabiskan Maisara, mai kasih. Pening ya nak menghabiskan duit. Kita orang ada balance lagi RM77.10. Ha, ada. Nutri Plus tak tahu. Nak grade apa? Banyaknya. Banyak telur dah habis. Mesti yang ni murah. Ada kan betul. Sumbangan Asas Rahmah. Oh, yang mission ni bukan. Yang bawah-bawah tu semua yes. Oh, ni pun ada dalam sumbangan asas apa? Ada. Asyik. Nutri Plus. Tak apalah, tambah sikit je. Suka kapan? Mata.